Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan mahasiswa semakin menjadi perhatian dalam masyarakat masa kini. Dengan adanya perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup dan pengaruh persekitaran telah memberi kesan besar terhadap pembentukan sasiah dalam generasi muda. Oleh itu, isu ini perlu difahami dengan lebih mendalam agar langkah yang berkesan dapat diambil untuk menanganinya. Cabaran menangani masalah pergaulan bebas dalam kalangan mahasiswa. Jadi, dekat sini, salah satu cabaran utama yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak ialah masalah pergaulan bebas dalam kalangan mahasiswa. Kehidupan di institusi pengajian tinggi, dia memberi kebebasan yang lebih luas kepada pelajar untuk membuat pilihan sendiri. Namun begitu, tanpa bimbingan yang betul, kebebasan ini boleh disalahgunakan. Contohnya adalah pengaruh rakan sebaya, media sosial serta kurangan pengawasan daripada keluarga menjadi antara faktor yang mendorong berlakunya pergaulan bebas ni. Jika perkara ini tidak dapat dikawal, ia boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial seperti hubungan yang tidak sihat, tekanan emosi dan penurunan prestasi akademik. Jadi, mesti kita tertanya macam mana nak selesaikan masalah pergaulan bebas ni kan? Mari kita lihat. Pertama sekali, ibu bapa perlu memberi perhatian dan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak supaya mereka dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Seterusnya, remaja hendaklah bijak memilih rakan agar tidak terpengaruh dengan gejala pergaulan bebas. Pihak sekolah juga boleh mencadangkan program kesedaran dan ceramah tentang kesan buruk pergaulan bebas kepada pelajar. Jadi dekat situ, pelajar akan lebih cakna dengan pergaulan bebas ni. Seterusnya, masyarakat perlulah bekerjasama untuk memantau tingkah laku remaja supaya mereka tidak terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat. Remaja juga perlu mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, membaca dan menyertai program komuniti. Impak keruntuhan akhlak terhadap masa depan remaja dan masyarakat. Keruntuhan akhlak bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut memberi impak kepada masyarakat secara keseluruhan. Remaja yang terlibat dengan gejala sosial berisiko menghadapi masalah dalam pelajaran, kerjaya dan kehidupan peribadi mereka. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh melemahkan nilai moral dalam masyarakat serta menjejaskan keharmonian sosial. Jika generasi muda gagal dibentuk dengan nilai akhlak yang baik, masa depan negara juga boleh terjejas kerana mereka merupakan pemimpin dan tenaga kerja pada masa hadapan. Menangani gejala keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Pendekatan holistik. Bagi menangani masalah ini, pendekatan yang menyeluruh atau holistik perlu dilaksanakan. Peranan keluarga sangat penting dalam memberikan didikan awal serta membentuk nilai moral dan agama dalam diri anak-anak. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu memainkan peranan melalui program pembangunan sosial, bimbingan kaunseling serta aktiviti yang membina nilai positif. Masyarakat dan pihak kerajaan juga perlu bekerjasama dalam menyediakan persekitaran yang sihat dan selamat untuk perkembangan remaja. Kesimpulannya, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja merupakan isu yang perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Dengan kerjasama keluarga, institusi pendidikan, masyarakat dan kerajaan, kita dapat membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab. Generasi inilah yang akan menentukan masa depan masyarakat dan negara pada masa akan datang.